Perkara apa tuan-tuan yang Imam Ghazali kata yang sering berlaku di kalangan kita semua, terutama sekali orang-orang alim. Ni ustaz kita ni bukan alim semua, kita berlaku tak pada kita? Berlaku juga semua. Okey. Sengaja menggerak-gerakkan bibirnya. Sengaja menggerak-gerakkan kedua-dua bibirnya dengan zikir ketika di tengah orang ramai. Ini salah satu semua. Ini salah satu penyakit, dia panggil penyakit riak. Duduk depan kan? Duduk depan. Tak ada orang, diam. Kena berlaku juga ni. Belakang orang tak sembahyang sunat pun, tapi depan orang sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sembahyang. Belakang orang tak main. Tu salah satu juga semua. Salah satu pada riak juga. Ulama mengatakan kalau kita buat sesuatu, kita meninggalkan sesuatu, takut riak semua, itulah dia panggil apa? Dia panggil sebenar-benar riak. Kalau kita meninggalkan sesuatu amal, sesuatu perkara kerana kita takutnya, aku takut orang riak, aku tak buatlah, itulah sebenar-benar riak. Tetapi kalau anda buat depan orang ramai, buat juga ni tuan semua, itulah dia panggil apa semua? Dia panggil apa semua? Oh, itu syirik tuan semua pada Allah Taala. Kita syirik pada Allah Taala. Jangan tu, itulah soal paling besar tuan semua. Kita takut macam tu.